Assalamualaikum. Saya nak kongsi satu pengalaman saya semalam. Saya menjawab satu persoalan dalam saya punya kelas training lah. Masa tu macam sesi sembang sikit kan. Nak bagi mood tu okey balik. Jadi we talk about education lah. Education tentang education, pelajaran kan. Kemudian somehow we came across situation kita tentang apa yang kita belajar dengan apa yang kita kerja lah. And then I talk about yang education ni ialah investment for ourselves. Education ni kita tengok sebagai satu pelaburan yang akan beri kita pulangan dalam pelbagai bentuk. Ada one yang orang muda ni tanya saya, Cik, kalau yang belajar degree lain tapi kerja lain tu macam bukan pelaburan yang merugikan ke? Saya menarik soalan tu. Saya tak marah dia tapi macam saya rasa interesting question lah. Muda lagi dalam mid 20s lah kot budak tu kan. Macam muda lagi. Okay, saya pun jawab macam ni. Spontan jawab macam ni. Bagi saya, education ni, pelajaran ni ialah satu pelaburan. Memang pelaburan dan dia akan beri kita pulangan dengan berbagai cara. Tetapi terpulang kepada kita untuk memanfaatkan kita punya qualification daripada pelajaran kita tu. Saya kata macam ni. Yang penting dalam education ni bukannya yang sijil, nama sijil yang kita dapat tu. Okay? Bukan nama sijil yang kita dapat, bidang apa kita belajar tu. Tapi yang penting dalam education ni ialah proses pembelajaran tu, proses pembelajaran kita tu, kita belajar untuk mendapatkan kemahiran-kemahiran, menyelesaikan masalah, menghadapi masalah. At the end kita boleh graduate on time dan juga kita boleh survive. Itu sebenarnya yang penting. Kalau nasib baik kerja belajar degree ni dapat kerja ni bagus, tapi saya kata kat dia, jangan anggap diri kita ni boleh anggap diri kita ni sebagai sama ada sebagai produk ataupun manusia. Okay, kalau kita anggap kita ni sebagai produk, kita maksudnya kita macam produk lah, macam kilang. Saya kata kat dia, macam kilang awak ni, awak produce komponen untuk data center. Maksudnya awak punya fungsi awak hanya boleh berfungsi dekat dipasang dekat data center. Campak letak tempat lain memang awak tak berfungsi lah. So awak nak jadi macam tu ke ataupun awak jadi manusia? Manusia, okay, dengan ilmu yang dia ada, okay, dengan apa kelayakan pelajaran yang dia ada, proses pembelajaran tu akan melatih dia untuk campak ke mana pun dia akan ada kemahiran untuk menyelesaikan masalah and then survive. Okay, saya jawab macam tu. Betul tak? Kan? Saya beri contoh di sini lah. Saya kata kat dia orang terkejut. Saya kata, saya suka belajar engineering sebab saya minat engineering. Tapi saya tak pernah bermimpi ataupun memang saya tak pernah merancang untuk menjadi seorang jurutera sebagai kerjaya. Betul. Because saya suka engineering sebab cara engineering menyelesaikan masalah, cara engineering mendapatkan penyelesaian. Dia teratur. Dia very systematic and methodological. Dia bukan pick the number from the sky. Macam itulah. Betul lah. Saya kata, jangan anggap pelajaran ni tak penting. Dia kata macam pelajaran ni, macam degree ke apa ni, ialah antara perkara asas lah, okay, dalam dunia sekarang ni, dalam dunia kita ni, untuk kita survive the next step. Memang betul. Ada yang tak ada pelajaran pun survive dan berjaya. Tapi itulah adalah kes-kes dia, rezeki masing-masing lah. Tapi secara umumnya kan, kita perlu ada qualification untuk dapat kerja kan, sebagainya untuk kita mencari rezeki cara bekerja lah. Okay, betul lah, rezeki masing-masing. Tapi so anggaplah pelajaran, proses pembelajaran kita tu ialah proses untuk membentuk diri kita menjadi seorang yang boleh survive. Okay, bukan hanya apa dengan ilmu kita belajar tu, tapi dengan proses yang kita pelajari. Okay, itulah. So janganlah nak kata macam belajar engineering tak dapat kerja, gaji mahal tu, engineering ni scam. Belajar ni tak perlu. Betul. Okay, betul lah, tak semua dapat kerja yang macam dia orang nak. Tapi kita sebagai manusia yang diberikan akal, sepatutnya boleh figure out lah how to survive. Kan? Kita ni boleh berfikir. Allah beri kita kebijaksanaan untuk survive. Kita boleh survive. Sebab tu dinosaur tak boleh survive. Pupus.
Okay. So, kita pilihlah kita nak jadi produk, okay, produk yang hanya dah stem by the degree, and then kita campak tempat lain, kita tak boleh keluar daripada bidang kita sikit, kita tak boleh survive. Itu kita maksudnya, kalau jadi macam tu, kita maksudnya kita anggap diri kita ni produk. Okay. Tapi kalau kita anggap kita sebagai manusia yang Allah beri kelebihan pemikiran dengan proses yang kita alami dalam dapatkan degree ataupun sijil-sijil tu ialah kita boleh survive anywhere, insya-Allah. Okay, kita akan figure out how to survive, and then survive, and also later to be successful, to explore our potential to the maximum. Jangan sesekali anggap pelajaran ni tak penting ataupun bukan pelaburan yang baik. Saya sentiasa percaya pelajaran ialah satu pelaburan yang amat baik. Okey, itu sajalah saya pendapat. Menarik semalam tu. Okey, thank you lah to that guy yang bertanya. Okey, it triggered me to think something. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.